Pernah tak korang fikir benda yang selalu kita sentuh atas jalan adalah tayar? Tapi kebiasaannya kita hanya fokus pada penjagaan enjin, servis on time. Tapi kalau bab tayar, kita tunggu botak baru nak tukar. Bahaya babe. Jom aku perkenalkan korang satu brand tayar yang baru saja masuk di Malaysia, iaitu ini dah. General Tyre from Continental. Inilah dia, General Tyre, sub-brand daripada Continental. General Tyre ni adalah sebahagian daripada Continental, jenama tayar yang mempunyai kepakaran 100 tahun mengenai teknologi tayar, bukan calang-calang punya brand. Yang menariknya, General Tyre ni direka untuk pelbagai kondisi jalan. Sama ada korang nak drive di bandar ataupun luar bandar, dan juga untuk off-road. Okey, dekat depan aku ni adalah beberapa siri tayar yang ada untuk General Tyre, iaitu siri Ultimax GS6, GS5 dan juga GC5. Untuk kereta penumpang, General Tyre ada siri Ultimax yang aku cakap tadi, yang fokus pada kesenyapan, cengkaman dan keselesaan. Tayar yang aku test masa sesi ujian adalah tayar Ultimax GS6. This one tayar tu memang sangat comfort, senyap, cengkaman yang baik ketika brake, tak kira atas jalan kering ataupun basah. Dan yang paling penting, compound. Kau tengok compound getah dia pada General Tyre ni memang tahan haus. Jadi jangka hayatnya akan lebih panjang kalau korang guna untuk harian. Dan bahagian tepi shoulder, kau tengok sini bahagian tepi shoulder tayar pun memberikan kestabilan masa ambil selekoh. Bila kita ambil selekoh tu, kita akan rasa lebih yakin dan lebih padu. Dan this one, kalau korang ada SUV ataupun 4x4, siri Grabber ni memang sangat sesuai untuk pemanduan harian dan jalan yang mencabar. Tayar jenis ni juga sangat senyap, selesa dan stabil. Hari ini aku berada di SKG Tyre Autocare Sdn Bhd yang berada di Bandar Park Lands, Kelang, antara General Tyre authorized dealer yang ada di Malaysia. Kenapa korang kena pergi authorized dealer untuk tukar tayar? Ini penting. Jom aku terangkan. Kelebihan datang dekat authorized dealer ni, korang confirm akan dapat tayar yang original. Dan yang paling penting, servis pun ikut standard yang betul. Selain itu juga, mekanik yang ada dekat authorized dealer ni memang sangat terlatih dan tahu apa spesifikasi tayar untuk kereta korang, daripada segi alignment, angin tayar sampailah ke balancing. Ini 3 kesan yang korang akan dapat kalau korang pilih authorized dealer. Kelebihan kalau korang pilih authorized dealer ni, yang pertama, pemanduan kereta korang akan lebih stable. Yang kedua, tayar tahan lebih lama. Yang ketiga, kurang risiko haus, tidak sekata. Itu sangat penting. Bukan main pasang je, tapi mereka akan cadangkan tayar ikut jenis kereta dan cara pemanduan kita. Bila tayar dah betul, pasang pun betul, bila kita drive, kita akan rasa lebih tenang dan lebih selamat. Terutama sekali apabila kita bawa family. Itu kepentingan kalau korang pilih authorized dealer. Selain itu, kalau korang servis dekat authorized dealer seperti di SKG Tyre Autocare Sdn Bhd ni, kau tengok ada sijil certificate training. Itu yang kita nak sebenarnya kalau kita pergi ke authorized dealer General Tyre yang terdekat. Dia ada kepakaran yang terlatih. Ini sijil, ini buktinya. Kalau korang nak servis aircon ataupun nak repair aircon dekat SKG Tyre Autocare pun boleh buat. Diorang ada kepakaran yang diperakui oleh Denso. Bukan calang-calang, ini Denso Japan. So kalau korang nak tukar tayar ataupun nak servis aircon ataupun pelbagai jenis lagi servis untuk kereta korang, boleh datang saja di SKG Tyre Autocare Sdn Bhd di Bandar Park Lands, Kelang. Dan di SKG Tyre Autocare ni juga adalah distributor untuk Tom's Engine Oil. Ini memang sesuai enjin untuk daily driver. Tak kisahlah kereta apa yang korang pakai, Tom's Engine Oil ni memang sangat-sangat sesuai. Yang paling penting, original. Sebab dekat pasaran sekarang terlalu banyak engine oil yang palsu. That's why korang kena pergi workshop yang authorized dealer. Untuk Proton X70, sebuah SUV, memang sangat-sangat sesuai kalau kita menggunakan tayar General Tyre Grabber
HT6. Tayar untuk Grabber HT6 daripada General Tyre ni memang sangat-sangat sesuai untuk Proton XLBT, sebuah SUV, dan juga kalau korang ada 4x4 pun sangat sesuai tayar Grabber HT6 ni. Yang membuatkan tayar General Tyre ni senyap, dia ada teknologi noise breaker dekat sini. Korang perasan tak? Ada dot-dot, 3 dot dekat sini. Ini adalah fungsinya untuk memecahkan bunyi supaya tayar ini jauh lebih senyap berbanding dengan tayar pesaing yang lain. Dan apa yang buat aku lebih yakin, General Tyre datangkan dengan Tyre Lifetime Manufacturing Warranty dan juga Total Confidence Plan. Dua benda ni adalah untuk perlindungan tambahan yang datang bersama tayar General Tyre yang wajib korang kena beli dekat authorized dealer. Apa itu Tyre Lifetime Manufacturing Warranty? Bermaksud kalau tayar korang mempunyai kecacatan kilang, ia akan dilindungi sepanjang hayat tayar tersebut. Tapi perlindungan ini tidak meliputi kerosakan akibat faktor luaran seperti terkena paku ke, terkoyak ke, ataupun terkena hentakan daripada condition jalan raya yang teruk. Tapi ada pula Total Confidence Plan TCP. Ini kalau tayar korang rosak disebabkan terkena paku, jalan berlubang ataupun terkoyak terkena objek tajam di jalan raya, Total Confidence Plan ada perlindungan 12 bulan dan juga 1-to-1 tire replacement. Senang cerita, kalau korang beli tayar daripada General Tyre ni, tak kira apa jenis pun, akan memberikan ketenangan kepada korang sepanjang pemanduan. Itu yang paling penting. Kalau korang plan nak cari tayar baru, pastikan beli dekat authorized dealer General Tyre seperti kedai yang aku pergi ni, di SKG Tyre Autocare Sdn Bhd di Bandar Park Lands Kelang. Kalau korang berada di sekitar Kelang, Banting ataupun Shah Alam, boleh pergi dekat sini. Yang pastinya mekanik untuk authorized dealer General Tyre memang sangat terlatih dan tahu spesifikasi tayar apa yang sesuai dengan kereta korang. Ingat, tayar bukan sekadar komponen, ia tentang keselamatan dan keyakinan setiap kali memandu. Jangan lupa beli tayar yang original di authorized dealer General Tyre yang terdekat. Assalamualaikum.